Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamimil khair ya karim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dilimpahkan kurniaan nikmat yang berbagai-bagai kepada kita, dapat kita berada dalam rumah Allah pada malam ini. Mudah-mudahan kita tidak lupa berniat untuk iktikaf. Semoga Allah mencatatkan pahala kita duduk dalam masjid beriktikaf sementara kita menunggu waktu Isya. Sebenarnya waktu itu agak lama kita beriktikaf, daripada maghrib sampai Isya. Jadi insya-Allah tuan-tuan sekalian, kita menyambung sedikit berkenaan dengan tajuk yang kita bincang pada minggu lepas tentang larangan dan keburukan orang-orang yang mengumpat. Ya, kita sambung sedikit malam ini, keburukan mengumpat dan kecaman daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengecam, maknanya Allah benci orang yang mengumpat, dan Allah tak suka serta Allah murka. Di mana di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-12, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhann ism wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Innallaha tawwabur rahim. Allah berfirman, bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan sangkaan. Maksud sangkaan di sini sangka buruk. Sangka buruk. Ya, sangka baik tak apa. Sangka buruk. Sesungguhnya sebahagian daripada sangkaan itu adalah dosa. Ya, yang ini sering berlaku, tuan-tuan. Sebab itu Allah minta jauh. Maksudnya Allah minta jauh, hindarkanlah, dan jangan buat sangkaan yang bukan-bukan. Kerana sebahagian daripada sangkaan itu adalah dosa yang sangat besar. Dan kata Allah, wala tajassasu, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Tak usah cari, tuan-tuan. Kita ni suka mencari kesalahan orang, padahal kesalahan hak kita buat ni banyak, kita tak nampak, bahkan kita sorok. Tapi kesalahan orang itu, yang tu kita nak bongkar. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan janganlah ada daripada kamu mengumpat sebahagian yang lain.
Kata Allah lagi, adakah seseorang di antara kamu yang suka mencari kesalahan-kesalahan orang lain dan suka membuat sangka bukan sangka-sangkaan dan suka mengumpat kepada orang lain? Adakah kamu suka sekiranya kamu memakan daging saudaranya yang telah mati? Maka sudah tentu kamu akan merasa jijik. Jijik, cuba bayang tuan-tuan, kita makan mayat saudara kita yang telah mati. Maknanya mayat manusia yang telah mati. Ya, kalau diberi pilihan, tuan-tuan, mayat itu diistilah sebagai bangkai juga, bangkai manusia. Kalau diberi pilihan, memang kita tak nak dua-dua ni, tuan-tuan. Diberi pilihan, paksaan di antara memakan bangkai hayawan dengan bangkai manusia. Baik bangkai haiwan tak? Tak, kalau dipaksa, pilih salah satu. Lebih baik rasanya bangkai haiwan okey lagi, tuan-tuan. Ya? Kalau dipaksa pilihan begitu. Tidak sekali kita nak makan bangkai manusia ni. Tetapi bangkai haiwan pun kita rasa jijik nak makan. Bangkai manusia ni terlebih sangat jijiknya, sehingga Allah membuat perumpamaan begitu. Siapa yang mengumpat, samalah keadaan dia memakan bangkai manusia. Ya, tuan-tuan, bertakwalah kepada Allah. Maksud bertakwa ni, amalan-amalan perbuatan yang Allah Ta'ala sebut tadi. Sangka buruk, ya, mengumpat di antara satu dengan lain, dan suka mencari kesalahan-kesalahan orang. Ya, maknanya Allah Ta'ala sebut wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Sudah-sudahlah Tuhan sebut, cukup-cukuplah buat perkara amalan jijik itu. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Allah suruh kita berhenti, kemudian minta ampun. Allah sedia nak ampunkan dosa. Ya, Allah sedia nak ampunkan dosa. Jadi tuan-tuan, saya ingatkan untuk diri sendiri. Ya, kalau saya terlupa, tuan-tuan nasihatlah. Sebab kita tak lari daripada nasihat menasihati. Ada kadang-kadang kita terlupa. Bukanlah menjadi kebiasaan. Itu okey lagi lah, tuan-tuan, tersalah. Tetapi kalau dah menjadi amalan setiap pagi, petang, siang, malam, itulah kerjanya, hari-hari cari kesalahan orang. Ini Tuhan umpamakan satu amalan dan perbuatan yang amat jijik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jijik, tuan-tuan. Ya, moga kita dapatlah sedikit, tuan-tuan, ambil pengajaran ni. Kita ingat aja, tuan-tuan, kalau kita terjebak dalam mengumpat, ingat sekejaplah, samalah aku dengan makan bangkai manusia, mayat manusia. Ya, kita nak kata mengumpat ni macam mana? Kita dah sebut minggu lepas. Kita cerita sedikit sahaja hal orang dan orang tu tak suka mengumpat. Sehingga kalau kita nak sebut, kita gelar orang tu. Ya, ibarat ni dia ibarat macam gemuk, pendek dan sebagainya. Ya, kita duk cerita kat orang ni. Kalau didengar oleh tuan punya diri tu, dia tak suka mengumpat nama ni. Masya Allah, tuan-tuan. Ya,
Kenapa Allah suruh hindarkan ini? Kerana Allah nak beri kepada kita hati yang bersih. Ya, hati yang bersih. Dia bukan senang ini tuan-tuan. Ya. Tapi bukanlah suatu perkara mustahil untuk kita nak menghindarkan diri daripada perkara yang menjadi jijik. 3 perkara Allah Ta'ala sebut di sini. Ya, jangan menjadi satu amalan sentiasa ya buruk sangka, sentiasa suka membuat sangkaan-sangkaan. Satu. Ya. Yang keduanya, jangan cari kesalahan orang. Kalau kita dengar pun tuan-tuan, cukuplah jangan sebar. Wah, ni payah tuan-tuan ni. Dia sebenarnya cerita tu sedap, cerita ke orang tu lagi sedap daripada kita diam. Mana kalau diam tu dia rasa tak aman rasanya. Bila cerita tu baru sedap. Tapi hak itulah yang Allah kata, yang bila mana kamu cerita seolah kamu memakan daging ya saudara kamu sendiri yang telah meninggal dunia. Ya, punyalah jijik. Ya, sehingga Allah memberi perumpamaan yang fitrah manusia ini dia tak akan makan daging manusia, melainkan orang yang hilang pedoman, tak ada panduan hidup. Itu fitrah dia. Maknanya kalau mati, kebumikan dia. Ya, baik. Bagaimana Allah mengecam tuan-tuan? Allah menggambarkan perbuatan mengumpat itu satu perbuatan yang amat dan tersangat hina serta jijik dan suatu perkara yang sangat kejam. Allah Ta'ala. Ya, Allah memperumpamakan seperti memakan bangkai saudara sendiri. Ini menggambarkan bahawa betapa hinanya dan besarnya dosa amalan mengumpat. Ya, mudah-mudahan tuan-tuan untuk saya dan untuk tuan-tuan. Yang kedua, kesan buruk dia iaitu menghapuskan pahala amal kebaikan orang yang mengumpat. Orang yang mengumpat tadi Allah tarik tanggal pahala dia. Ya, amalan solat hak kita buat, lepas mengumpat Allah campak balik pahala dia. Satu riwayat daripada hadis Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tahukah kamu siapakah orang yang muflis? Orang yang muflis ini bankrupt. Kamu tahu tak siapa orang yang bankrupt? Sahabat menjawab, iaitu orang yang tidak mempunyai harta dirham dan juga harta-harta yang lain. Mata wang dirham dan juga harta yang lain. Tak ada benda, bankrupt, muflis, tak ada benda satu. Baginda sallallahu alaihi wasallam sabda, orang yang muflis daripada umatku, iaitu dari kalangan umatku, umat Nabi, itu kita semua. Ya, orang yang muflis, Nabi kata, iaitu orang yang datang pada hari kiamat dengan pahala solat, pahala puasa dan pahala zakat serta pahala-pahala yang lain, tetapi dia telah mencaci. Dia dah banyak ni kumpul tuan-tuan, pahala puasa dia, sunat apa semua, dengan zakat dia, dengan pahala sembahyang dia. Lepas itu dia mencaci, dia membuat tuduhan, dia memakan harta orang tanpa kebenaran, tanpa hak, dia menumpahkan darah, membunuh orang dan memukul orang lain. Maka segala amalan kebaikannya akan diberikan kepada orang yang dikhianati dan zolimi. Dapat kepada orang yang dituduh, orang yang dibuat jahat tadi,
pahala hak amalan dia ni Allah campak kepada orang yang dizalimi. Samalah tuan-tuan, siapa hak kena mengumpat? Seseorang yang kena mengumpat amalan pahala kita, hak sembahyang tunggang tunggik tuan-tuan, ya, Allah campak kepada orang yang diumpat, orang yang kena umpat tadi, orang yang kena umpat, kerana dia dizalimi. Tak sayang ke pahala kita tuan-tuan? Ya, kita rasa sayang juga lah. Penat lelah kita kumpul pahala puluh-puluh tahun. Kenapa? Sebagai persiapan untuk mati. Dalam kubur lagi nanti kena buat persiapan dah ni sekarang tuan-tuan. Bukan tunggu di padang mahsyar, tapi dalam kubur lagi dah kena ada persiapan ini. Ya, kerana proses azab nikmat itu berlaku, ya tuan-tuan sekalian, sejak daripada dalam kubur. Jika pahalanya habis sebelum selesai tuntutan mereka, orang yang diumpat tadi menuntut pahala, maka dosa orang itu akan ditimpakan kepadanya. Hak yang kena umpat tadi, dosa hak orang yang kena umpat tu tuan-tuan sekalian, dosa-dosa hak dia buat, ya, Allah campak kepada orang yang mengumpat. Na'udzubillah min zalik. Memang kita tak nampak tuan-tuan, kita tak nampak dosa tu macam mana, ya. Bila dalam kubur nanti baru kita sedar, barulah datang penyesalan yang teramat sangat. Menyesal betul, dulu aku dah dengar dah orang cerita pasal mengumpat ni, aku pun dah tengok dah ayat Quran yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Hujurat, ya, Allah cerita orang yang mengumpat ni sekian-sekian, ya, sehingga Nabi pula cerita orang yang kena umpat ni Allah campak pahala dia kepada dia, dan dia dengan sebab dizalimi, dosa-dosa yang dia buat sebelum ini, ya, Allah balik kepada orang yang mengumpat. Penat kita tuan-tuan. Sebab itu besok, ya, kita duk rasa amalan kita banyak, tapi bila tengok dekat akhirat besok, rupanya kosong tuan-tuan, kosong. Ya, kenapa? Kerana kita buat perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, maka dosa orang itu akan ditimpakan kepadanya, iaitu kepada orang yang menzalimi, mengumpat, fitnah, suka mencari kesalahan orang, ya, kemudian orang itu kerana pahala dia dah habis, Allah campak dia dalam neraka. Ada orang semayang tuan-tuan, dialah orang yang puasa, dialah juga orang yang bayar zakat, kenapa Allah campak dia dalam neraka? Ni Nabi sebut tuan-tuan, ni Nabi cerita, ya, dalam hadis sahih riwayat Muslim, Nabi cerita, sehingga pahala dia ni muflis, habis, bankrupt, habis modal tuan-tuan. Ya, pahala itu tuan-tuan, inilah merupakan harta yang tidak dapat dibeli, harta yang tidak dapat dibeli. Tapi dengan sebab tiada mengkhianati, mencari salah orang, mengumpat, tuan-tuan sekalian, Allah ambil semua dia punya harta dia, iaitu pahala hasil daripada dia buat solat dia, puasa dia, zakat dia, Allah campak kepada orang yang dikhianati. Sehingga kan habis pahala dia tuan-tuan, dah tak ada pahala nak masuk, boleh masuk syurga. Pahala tak ada tuan-tuan, boleh masuk syurga? Tak. Allah campak dia dalam neraka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang ketiga tuan-tuan, orang yang suka mengumpat ini, dia dapat menimbulkan permusuhan dan kebencian daripada orang. Orang jadi benci, ya. Dan mengumpat ini menyebabkan hati menjadi kotor, titik hitam, ya. Sekali kita mengumpat tuan-tuan, Allah titik dengan titik hitam. Hari itu kita dengar dalam kuliah subuh, ya, yang doktor apa, Doktor Abu Bakar cerita tuan-tuan, ya, ni dia menyentuh sedikit pasal, ya, orang yang buat maksiat kepada Allah Ta'ala.
termasuklah mengumpat, tuan-tuan. Jadi penting juga kita tahu, sekali-sekala kita kongsi, kurang-kurangnya untuk manfaat diri saya. Bila kita rasa nak terjebak, mengumpat ni mudah sangat, tuan-tuan, mudah sangat, terlampau mudah, sangat mudah, itu sangat mudah. Di mana sahaja, dalam masjid, di pejabat, di rumah, kadang-kadang kita dengan isteri, boleh jadi dengan isteri je, mengumpat. Orang tak jauh, jiran sebelah aja. Pada jiran sebelah baru hantar kuih tadi, baru hantar kuih, tuan-tuan, terima kasih, selalu bagi kuih. Tak ada benda, tuan-tuan, tak ada habis sambil makan kuih. Hak orang hantar tu mengumpat, satu lori mengumpat tu, hak kuih-kuih. Tapi kita tak perasan, tuan-tuan. Yakinlah dengan apa yang diberikan amaran oleh Allah Ta'ala dan disebut oleh Nabi SAW. Yang kita bimbang besok kita bimbang, termasuk diri saya, termasuk diri saya, minta berlindung dengan Allah, supaya tidaklah termasuk di kalangan golongan orang-orang yang suka mengumpat. Biarlah kita termasuk golongan orang-orang yang suka berkata baik. Kerana apa? Kita takut amalan kita menjadi rugi sehingga kosong, yang Nabi sebut iaitulah muflis, sehingga sahabat pun tak terbayang. Nabi tanya, wahai sahabat, kamu tahu tak orang yang bankrupt, orang yang muflis? Tak ada benda satu, dialah orang yang semayang, dialah puasanya, dialah zakatnya, dialah segala-galanya, dialah infaknya, tapi dengan sebab amalan yang amat jijik ini, amat dibenci, amat dikeji, sangat jijik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jijiknya kenapa? Sehingga Allah bandingkan perumpamaan mengumpat itu, buruk sangka itu, dan juga mencari kesalahan orang lain, dia bukanlah perbuatan yang ringan-ringan, yang lekeh-lekeh, tetapi Allah umpama siapa yang buat benda ni seperti dia makan daging, daging mayat, saudara dia sendiri, tuan-tuan. Baik. Dan yang pentingnya juga kita ambil perhatian, hati kita menjadi kotor dengan titik hitam. Tak mustahil boleh berlaku pada orang sembahyang, tak mustahil boleh berlaku pada kita tu, sebab dia tak ada jaminan kecuali dengan takwa kita tadi. Sebab itu untuk nak mengelak kelalaian kita, mencegah sedikit daripada perbuatan-perbuatan, kata-kata yang tidak baik, Nabi berpesan kepada kita supaya banyakkan zikir, banyakkan sebut nama Allah. Ibarat kalau kita dengar orang mengumpat, larilah, tuan-tuan. Kalau mengumpat tu lagi, ni dok, kita tambah 2 lori lagi tambah. Orang mengumpat sebako je, itu tambah 2 lori. Kita baru masuk, orang sikit je buka cerita, oh dia dah betul lah, aku tak daya betul, kata dia. Dia mula dah. Dia mula ni, tuan-tuan, aku kalau sembahyang subuh tak daya betul, dia nampak orang, dia nampak, dia mula tu, betul lah, kan. Saya tak kata siapa-siapa, tuan-tuan, untuk kita berkongsi, sebab ini firman Allah. Ini Allah Ta'ala sebut. Mudah-mudahan malam ini Allah lantarkan satu hidayah kepada kita. Kita rasa sedikit insaf, ya Allah ampunkanlah dosaku. Sebelum ini hampir setiap hari, pagi tadi, tengah hari, hak last sekali setakat ni, hak last sekali mengumpat, minum kopi petang tadi di rumah, di rumah, hak last sekali setakat ni. Maknanya bayang balik lepas subuh tadi ada, lepas zuhur pun ada, waktu duha ada, tengah hari pun ada, lepas makan tengah hari keluar sekejap jumpa member, petang tadi pun ada. La ilaha illallah, banyaknya, tuan-tuan, banyaknya. Mungkin kalau hitung-hitung tak padan dengan semayang 5 kali sehari kita datang, banyak mengumpat lagi. Insya-Allah ada mengumpat bukan sekejap pula, boleh pergi 2 jam, tuan-tuan. Semayang 2 minit aja, semayang sunat 2 minit aja, mengumpat boleh 2 jam. Nampak? Tapi Nabi kata hati menjadi kotor dan menimbulkan dendam dan rasa hasad dengki
ya, iri hati dan sebagainya. Kadang-kadang tuan-tuan, kita sangat iri hati dengan kebolehan seseorang, kita sangat iri hati dengan kedudukan seseorang. Tuan-tuan tak payahlah. Ingat pesan Nabi SAW. Ya tuan-tuan, kalau kita nak lihat bagaimana keadaan hidup kita dan setakat mana harta yang Allah bagi kita, lihat kepada orang miskin. Tengok orang miskin, insya-Allah tuan-tuan tak akan tamak kepada harta dunia. Jauh tuan-tuan, jauh perbezaan kita dengan orang miskin, jauh sangat-sangat. Kalau nak sedap lagi, cari orang fakir. Kaya pagi makan pagi, ada waktu kaya pagi makan petang. Tengok yang tu, tengok rumah orang fakir, tengok rumah orang miskin. Tengok harta dia ada tak? Tak ada. Anak dia ada tak kerja bagus-bagus? Tak ada pun. Semua tak bekerja, sekolah pun tak ambil. Tengok orang tu tuan-tuan, hidup dia macam mana? Ya, beras tu pun orang bagi, lauk nak kata beli ayam jarang sekali, jarang sekali. Tapi kita Masya Allah tuan-tuan, jangan bukan 10 kali ganda, beratus-ratus kali ganda kemewahan yang Allah bagi kepada kita, dengan sebab kita compare, kita banding dengan orang yang miskin dan fakir. Jangan banding orang kaya tuan-tuan, tak selesai hidup kita. Kita banding dengan orang yang kaya, tak akan selesai hidup, dan hati kita tak akan tenang. Bagaimana nak memiliki hati tenang? Kehidupan kita yang ada ni, ya, kita hidup sederhana tuan-tuan. Kaya tidak, ya, kaya tidak, ya, kata orang nak kaya sangat pun tidak, tapi cukuplah untuk makan. Kalau orang-orang pencen, kaya tidak ustaz, tapi lepas pencen ni 4-5 ribu sebulan untuk makan, okey lah. Nak pergi melancong sekali-sekala tiap-tiap bulan lepas ustaz. Cuba bayar orang miskin tuan-tuan, tak keluar daripada kampung, duduk situ je, ya. Hatta apabila anak ditawarkan masuk universiti, garu kepala dia, garu kepala tuan-tuan, ya, pergi ke sana tak dapat, pergi sini tak dapat, minta orang ni tak percaya, minta orang ni tak percaya. Akhir sekali buat keputusan, tak payah belajar lah tak, ya, lo cukuplah setakat ni, kerjalah mana-mana, tak payah masuk you lah, ayah tak mampu, ya. Tapi kita macam mana? Allah tak bagi kita tuan-tuan sekalian kedudukan yang begitu. Nampak? Jauh, jauh sangat dia punya, ya, nikmat dia. Jadi, ya, apabila kita melakukan perkara yang Allah sebut tadi, dia akan, ya, timbul perasaan dendam dan boleh memutuskan silaturahim. Tak bertegur siapa, tak bertegur siapa, tak bertegur tuan-tuan. Orang kita pula, orang Melayu ni tuan-tuan sekalian, cukup sensitif, cukup sensitif. Orang Melayu ni lembut tapi sensitif. Orang Arab ni kasar tapi hati dia kasar, dia tidak sensitif. Pernah saya cerita ni tuan-tuan, nak cerita sikit. Sensitifnya orang kita ni, orang Melayu. Masa saya belajar di Mesir, kawan saya ni, ya, kawan saya ni, dia marah kepada kawan dia Arab ni, adalah dengan sebab apa-apa. Dia marah tu sehingga dia tak bertegur dengan Arab tu, tak nak bercakap. Bila jumpa lagi, jumpa lagi. Ya, ni orang kita. Sikit je perkaranya, saya tak ingat, sikit sangat. Bagi kita tu tak ada apalah. Tapi satu hari Arab tu datang kat dia, sebab kawan Arab tu kawan dengan dia, datang kat dia, salam, tegur, cakap borok, cakap borok. Jadi rupanya Arab ni tak faham pun yang kawan kita ni berasa hati, tak faham pun berasa hati. Sebab itu orang Arab tuan-tuan, kalau dia bertengkar, tak naik kaki tangan ni, mulut je. Lepas mulut, besok cakap pula, borok pula. Ini bertengkar ni, tengah jalan raya ni, tengah jalan ni, tengah bandar bertengkar ni. Hari besok jumpa, salam pula. Kita tuan-tuan, jangan harap besok cakap, 10 tahun tak cakap lagi. Punyalah lembut hati kita ni tuan-tuan, lembutnya kita ini sehingga begitu sensitif, jiwa pun lembut. Nampak? Ini kalau kita tahu ni, orang mengumpat kita ni, misal kata contoh, dapat tahu, tanya siapa ni, siapa yang gitu, kawan kita ni tak payah nak, tak payah. Dah, siapa ni, ya, ceritalah kawan tu kena desak, siap, ya, siap.
Ya, paling tidak dia dendam. Dendam maksudnya dia cari pula jalan bagaimana nak kena pula pada dia. Tuan-tuan, ya, itu semua sifat-sifat yang mazmumah, yang tercela. Jadi akibat perbuatan itu, ya, sehingga dia boleh memutuskan silaturahim, hubungan. Ya, semua ini dilarang, ya, tersangat keras oleh agama. Ya, maka Allah mendatangkan ayat yang seterusnya nak mengelak sebagai mengubati, ya, mengubati kalau berlaku seumpama itu. Maka Allah kata, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Kata Allah Ta'ala, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Orang-orang yang beriman, siapa orang beriman? Tuan-tuan sekalian, kita semua bersaudara. Ya, hak kita umpat tu pun itu saudara kita. Hak kita khianati itu saudara kita. Itu saudara kita. Ya, Tuhan sebut innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Maka berdamailah. Damaikanlah antara orang-orang yang bertelingkah di antara kamu. Ya. Kalau ada misal kata contoh, ya, kawan kita ni mengadu, menceritakan hal kepada kita, hal orang lain, kita kata tak apalah ji, sabarlah, ini Allah bagi ujian. Ya, insya-Allah kita bersabar, jangan membalas perkara yang buruk, balas dengan yang baik. Balas dengan yang baik, insya-Allah Allah bagi kebaikan. Itu Islam ajar kita, tuan-tuan. Bagaimana Nabi SAW, yang orang buat jahat pada Nabi, adakah Nabi berbalas jahat dengan mereka? Tak. Nabi buat baik pada mereka. Ya, lama-lama masuk Islam. Ya, kenapa Islam dia begitu? Ya, Islam mengajar kita siapa yang buat jahat dengan kita, maka kita balas dengan kebaikan kepada orang yang buat jahat. Kenapa? Tuan-tuan sekalian, kita buat baik, ya, kerana itulah sifat yang Allah kurnia kepada Nabi SAW. Baik. Bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati oleh Allah. Kamu mendapat rahmat. Apa rahmat ini? Kasih sayang Allah. Kita hidup ini, tuan-tuan, sangat perlu kepada kasih sayang Allah. Ya, kasih sayang Allah sangat perlu. Kita ni kalau hidup sampai mati, Allah rahmati kita, Allah sayang kita, selamat dunia akhirat. Selamat dunia akhirat, tuan-tuan. Dan mengumpat ini, ya, mengumpat ini dapat memecah belah, ya, ukhuwah yang Allah Ta'ala suruh pelihara. Bahayanya mengumpat ini, dia dapat memecah belah, dapat menjadi musuh, dapat berdendam, dapat berhasad dengki dan sebagainya. Ini antara mengumpat. Ya, memang dia mudah berlaku, tuan-tuan, boleh jadi. Ya, bila kita berbarak, bersembang, dia bawa je cerita hal seseorang, dia jadi itu, dia mula, tuan-tuan, ya. Baik. Yang keempatnya, hati menjadi gelap. Hati ni jadi gelap. Bila hati gelap ni, hidup gelisah. Orang yang buat baik pun tak kena, orang yang buat baik pun buruk. Bila hati gelap ni, tuan-tuan, gelap, kenapa jadi gelap? Sebab sekali dia mengumpat, Allah letak titik pada hati dia, titik hitam, sehingga banyak dia mengumpat, sekali lagi mengumpat, letak titik dia. Akhirnya menutupi segala hati dia dengan titik hitam. Seseorang itu tidak mungkin mendapat ketenangan dan bahagia dalam hidup. Hati dia sentiasa gelisah dan resah, sentiasa cari kesalahan orang, dan sentiasa pandang orang yang buat baik pun itu tidak baik bagi dia. Ya, tuan-tuan, sayang, sayang amalan kita. Ya, saya pun bimbang juga, tuan-tuan. Ya, saya pun bimbang juga. Ya, minta-minta Allah lindung kita. Ya, minta-minta Allah lindung kita. Baik. Bila hati jadi gelap ni, sudah tentu jauh kita mendapat rahmat Allah, kasih sayang Allah. Tak dapat kasih sayang. Tapi boleh hidup, tuan-tuan. Boleh hidup je. Allah bagi rezeki. Tapi kasih sayang Allah,
Maknanya hidup kita ini dalam Allah pandang murka kerana hati gelap, ya, dengan titik-titik hitam. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Abu Daud, wahai orang-orang yang beriman dengan lisannya, dengan lidahnya, tetapi imannya belum masuk ke dalam hatinya. Beriman dengan lidah, beriman dengan lidah, ya, maknanya aku beriman kepada Allah, aku percaya bahawa Allah, ya, Allah, ya, menjadikan surga dan neraka. Tapi belum tentu, tuan-tuan, ucapan iman dengan lidah itu dia belum lagi, ya, kepastian, melainkan ucapan itu diiringi dengan hati. Bila iringi dengan hati, maksudnya itu ucapan yang sebenar, ya, pengakuan keimanan kepada Allah yang sebenar, ya, yang bila mana, ya, dia mengakui dia beriman kepada Allah diiringi dengan hati yang ikhlas, ya, jadi itulah iman yang sebenar. Sebab ada orang ni mengaku saja, ya, macam contoh aku sembahyang tak tinggal, ya, tapi dalam hati dia rupa-rupanya gelap. Na'udzubillah. Janganlah kamu mengumpat kaum muslimin, janganlah kamu mengumpat kaum muslimin, jangan mengumpat sesama kamu orang Islam. Kalau dia rasa tak betul, kita berjumpa dengan dia, itu yang terbaik. Kalau tak betul dia buat, nampak kesalahan, jumpa dia. Walaupun dia buat betul tapi kita rasa salah, adalah lebih baik berjumpa dengan orang itu daripada kita cerita kat orang lain. Itu umpat. Tuan-tuan tak pasal dapat dosa, ya. Saya kata contoh Haji, saya tengok Haji buat ni rasa macam tak berapa kena Haji, ya, saya tak nak cerita kat orang, saya terus dengan Haji benda yang tak kenanya, ya, Haji buat begini, ya, jadi kesian pula pada orang lain. Misal kata contoh, kan, itu lebih baik, tuan-tuan. Saya buat salah ke, misal kata, kan, tapi orang kita ni dipantang, tak boleh ditegur, kan. Sehingga kan ada orang cerita kat saya, Ustaz, saya tengok kalau Ustaz lah boleh tegur sikit, ya, ni tuan-tuan, kalau Ustaz lah boleh tegur sikit, ya, kadang-kadang tu ada orang ambil makan lebih Ustaz dah, kan, ada orang lebih ambil, ada setengah tu sampai kemudian sekali tak dapat makan. Jaga-jaga, hati-hati tuan-tuan, ya, hati-hati, ya. Pun ada orang cerita kat saya, ya, ni supaya berhati-hati, tapi kalau orang bagi tu dah memang tak ada orang bagi, boleh ambil yang tu, tuan-tuan, daripada membazir. Tapi jangan awal-awal lagi dah 10 bungkus dia seorang, kan. Maknanya keluarga 5 orang je, tapi dia balik 10, maknanya seorang 2 bungkus je. Jadi kawan hak belakang tu ramai lagi tak dapat, kan. Tuan-tuan jangan buat begitu, ya, jangan buat begitu. Termasuklah kalau misal kata kita menyediakan masakan, ya, jangan buat balik banyaknya, ya, nampak, ya, jangan bungkus besin seorang bawa balik. Nah, ramai lagi jemaah yang tak dapat. Kita takut kat situ dijatuh, takut jatuh haram, takut jatuh dosa. Sebab saya tak tahu ni, saya sebut je, tuan-tuan, contoh, saya sebut contoh, takut berlaku, kan, begitu. Baik, sesungguhnya kata Nabi SAW, sesiapa mencari keaiban saudaranya, mencari salah saudaranya. Dengar tuan-tuan, Nabi kata, tadi Tuhan pun sebut, yang ni Nabi pula sebut, sesiapa yang mencari keaiban saudaranya, mencari keaiban orang lain, sesama Islam kita, mencari kesalahan orang lain,
Jumpa, kalau kita cari tuan-tuan, jumpa. Tak jumpa pun kira jumpa. Tak jumpa pun kira jumpa. Maka Nabi kata apa? Orang yang suka mencari keaiban orang lain, Allah akan dedahkan keaibannya. Allah akan dedahkan keburukannya dan kesalahannya, walaupun dia berada di dalam rumahnya. Walaupun berada di rumahnya. Sebab boleh jadi mengumpat tak tuan-tuan? Kalau kita di rumah, boleh tak jadi mengumpat? Ha? Boleh tak? Nak mengumpat dengan siapa? Ha? Dengan isteri. Kita borak dengan anak pun, cerita kebaik kejahatan orang lain pun mengumpat. Dengan isteri kita, dengan anak-anak pun mengumpat. Ya, jadi kalau kita duduk dengar anak-anak duduk cerita sama dia, isteri duduk cerita dengan anak, kalau kita dengar dia cerita orang lain, kita tolong beritahu, cukuplah saya ceritalah, nanti pahala kita tak ada, nanti sian dekat akhirat. Kita duduk rasa seronok semayang tak tinggal, tapi Allah campak kita dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya, kecaman Allah ini amat keras. Sesiapa yang suka mengumpat, Allah akan membalas dengan membuka aibnya pula. Kelak nanti tuan-tuan orang tahu perangai kita, buruknya perangai orang ni. Siang malam mengumpat korang, tak ada benda betul hak orang ni buat. Ya, semua salah belaka. Akhirnya orang akan kenal. Orang akan kenal kita hak kaki mengumpat ni betapa buruknya perangai. Betapa buruknya perangai. Maknanya di situlah yang Nabi kata, akhirnya dengan sebab dia suka cari kesalahan orang lain, terbongkar kelemahan dan keburukan diri dia sendiri, iaitu akhlak dia. Begitulah dihina oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tuan-tuan sekalian, kita doa sama-sama semoga Allah sentiasa jaga kehidupan kita, dan kita doakan semoga Allah sentiasa membersihkan akhlak kita daripada ya suka mengumpat, mencari kesalahan orang lain dan lain-lain lagi tuan-tuan sekalian, demi untuk menjaga keselamatan pahala amalan kita tidak menjadi muflis di akhirat kelak. Ya, sekadar itu dulu ya, sebagai renungan dan motivasi untuk kita semua, terutama untuk diri kita dan tuan-tuan sekalian. Ya, moga-moga memberi manfaat. Ya, semoga Allah melindungi kita daripada perkara-perkara yang Allah keji. Apa yang baik daripada Allah, yang tidak baik kelemahan diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.